ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestin yang kami telah berkati sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul Azim, surah Al-Isra ayat yang pertama. Muslimat hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang kedua terbesar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas mukjizat Al-Quranul Karim. Peristiwa yang tidak pernah berlaku kepada nabi-nabi rasul-rasul yang terdahulu. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendapat keistimewaan itu, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam bumi sampai ke alam langit, seperti melihat syurga dan neraka dan lain-lainnya. Kemuncak daripada peristiwa yang agung itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan persyariatan sembahyang fardu 5 waktu yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Malaikat yang jaga bukit menawarkan Nabi nak angkat bukit, nak binasakan penduduk tu, nak angkat, nak hempak atas penduduk Taif. Nak cerita dahsyatnya amalan golongan Taif ni. Tapi Nabi SAW tak izin. Nabi ni sifat wajib atas diri dia, fatanah bijak sana. Jauh fikir Nabi SAW, semoga zuriat keturunan generasi ini akan masuk Islam, memperjuangkan Islam. Nabi ni fikir jauh, bijak sana. Perjuangan Islam ni panjang lagi. Ya, ikhlas dengan Islam, tapi anak cucu mereka akan datang dan Islam ni akan berkembang. Dan tempat jagaan orang Arab ni mula-mula dia menentang Islam, menentang Nabi SAW. Sebab mereka jahil, mereka jiwa kosong. Tapi akhirnya golongan ini berduyung-duyung masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu tengok wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berduyung-duyung, bergerombolan masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang Arab berduyung masuk Islam, termasuk orang Taif, dan memperjuangkan Islam yang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang peristiwa sedih tadilah, Allah Subhanahu wa taala Dia tak biarkan Nabi dia dalam keadaan sedih berpanjangan. Allah telah hiburkan Nabi SAW dengan perjalanan mukjizat. Bawa Nabi berjalan dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestin. Kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha.
Dengan ditunjuk pada Nabi SAW tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengok dengan mata kepala sendiri betapa agung, betapa besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dunia je, bukan sekadar bumi je, bahkan sampai ke langit, bahkan semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beri semangat pada Nabi SAW. Nabi waktu tu hanya berhadapan dengan kabilah-kabilah Arab sahaja. Nabi waktu hanya berhadapan dengan penduduk Taif. Nabi waktu tu berhadapan, kalau kuasa besar dunia, Rum dan Parsi yang menguasai sebang kecil dunia ni. Bukan kuasa semua dunia. Satu dunia, sebang kecil dunia ni, Rum Parsi. Rum ada jajahan dia, Parsi ada jajahan dia. Ada pun kerajaan Allah Ta'ala ni meliputi langit bumi, bahkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan Nabi SAW bertambah keimanan, keyakinan dan semangat untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Bermula Isra' dan Mi'raj seperti mana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ja'a Jibril Nabi SAW wa ma'ahu Mikail, faqala Jibril li Mikail i'tini bi tastim min ma'i zamzam kama utahhiru qalbahu wa ashrah lahu sadrah. Jibril telah datang kepada Nabi SAW bersama malaikat Mikail. Lalu kata Jibril kepada Mikail, bawa datang kepada aku bekas yang berisi air Zamzam, supaya aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Qala fashaqqa anhu batanah. Lalu Jibril membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku peristiwa ini ketika Nabi SAW berada di Mekah. Ada riwayat kata Nabi duduk di rumah Ummu Hanif waktu itu. Datang Jibril, datang Mikail. Lalu berlakulah peristiwa dada Nabi SAW dibelah, dibersihkan hati, dibasuh dengan air Zamzam. Nah, maknanya sebelum Nabi SAW menghadap Allah Ta'ala, terlebih dahulu Nabi dibersihkan hati. Samalah kita nak ada Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Kalau kotor, tak boleh. Tu syarat sah semayang, kena akad hadap sah hadap kecil. Orang hadap sah kena mandi wajib dulu. Hadap kecil kena berwuduk dulu. Betul 13 rukun semayang tidak termasuk ambil semayang, tidak termasuk mandi wajib. Tapi kalau sempurna buat 13 rukun, tapi tak mandi wajib, orang baru junub, tak sah. Nah, 13 rukun sempurna tapi tak ambil semayang, tak sah. Tuhan tak terima. 13 rukun semayang tidak termasuk khusyuk. Tak ada 13 rukun semayang tu khusyuk. Tapi kalau sempurna 13 rukun, semayang tak khusyuk, terbang tak tahu ke mana hati tengah semayang, tetap semayang ditolak oleh Allah Ta'ala. Maknanya kita ni nak ada Allah Ta'ala kena bersih. Zahir kena bersih, dalam juga kena bersih. Kena ikhlas lillahi ta'ala. Muqaddimah semayang tu, dalam niat tu lillahi ta'ala. Mula dah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh kerana yang lain. Bila ada kerana yang lain, ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW diberi belah dada. Fanaza'a ma kana fihi min ghil. Lalu dibuang segala kekotoran yang ada di dalamnya. Dalam hati kita ni ada satu penyakit nama dia ghil. Kita biasalah sebut penyakit kecil manis, darah tinggi, gout. Baik kecil manis, darah tinggi, gout, stroke, kanser, semua penyakit-penyakit ni dia berakhir dengan mati. Mana bila mati, hilang penderitaan sakit tadi. Yang kata mati, ditidurkan dah hilang dah, tak ada rasa apa dah. Nah, ditidurkan habis, apa tak lagi mati. Berakhirlah penyakit-penyakit tadi, penderitaan atas penyakit-penyakit tadi. Ada pun penyakit ghil ni, penyakit ni dia tak hilang dengan mati.
Bahkan dia akan berterusan sampai ke dalam kubur sampai ke hari kiamat. Nah, iaitu penyakit hasad, dengki, busuk hati, tak puas hati, amarah dan seumpamanya. Allah Ta'ala buang dalam hati Nabi segala kekotoran, ghil tu. Cerita Allah Ta'ala buang ghil ni cerita ahli syurga. Dan surah Al-Hijj ayat 44, ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Yang bermaksud, dan kami lenyapkan pada hati mereka penghuni syurga daripada ghil, hasad dengki, yang menjadikan mereka saling merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi ahli syurga ni Allah Ta'ala buang dalam hati mereka penyakit ghil, yang menjadikan mereka ni saling merasa bersaudara, hidup aman, harmoni di dalam syurga, boleh menghadap muka dalam majlis-majlis mereka di syurga sebab hati mereka sangat baik. Nah, istimewanya Nabi kita Muhammad SAW di dunia lagi, Allah Ta'ala buang ghil itu dalam hati Nabi SAW. Ada pun kita pula umat Nabi SAW, manusia biasa ni, jangan haraplah Jibril datang belah dada kita. Takkan berlaku lah tu. Nah, dan begitu tak jadi juga kalau kata bawa air zam-zam segeleng 10 liter pergi hospital, doktor belah dada saya basuh dengan air zam-zam, nak ikut cara Nabi ni. Tak jadi juga, jadi bid'ah pula. Bawa air zam-zam nak basuh dada, nak basuh hati. Kita tidak dituntut buat perkara itu. Basuh dengan air zam-zam, belah dada basuh air zam-zam ni khususiat Nabi SAW. Kita tak payah belah dada basuh dengan air zam-zam. Kita ni sekadar minum air zam-zam je. Ambil air zam minum. Nah, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni berdasarkan apa yang diminum. Ya Allah, lapangkanlah dada aku, minum air zam-zam. Mudahkanlah urusan, minum air zam-zam. Semudah itu. Nah, kita ni beramal dengan minum air zam-zam. Nah, dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita doa. Kita minta supaya Allah Taala bersihkan hati kita daripada penyakit ghil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan ghil. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu dalam iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kamu jadikan pada hati kami ni ada penyakit ghil, penyakit hasad dengki, busuk hati, tak puas hati. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, engkau belas kasihan lagi maha mengasihani. Kita diajar doa supaya kita ni minta Allah Ta'ala bersihkan kita daripada sifat ghil. Nah, kalau bila hati kita bersih sifat ghil, maka samalah kita dengan ahli syurga. Seperti mana kisah yang selalu kita baca, Nabi kata akan masuk pada kamu seorang lelaki daripada penghuni syurga. Nah, 3 hari turut-turut Nabi ulang. Apa amalan sahabat itu? Nak tidur malam dimaafkan semua orang. Nak tidur malam direda semua orang. Dia tak simpan hasad dengki kepada mana-mana orang Islam. Nabi sifatkan sahabat itu rajulun min ahlil jannah, seorang lelaki daripada penghuni syurga. Jadi Nabi SAW, bila malaikat belah dada, malaikat buang segala kekotoran yang ada dalamnya. Wa mala'ahu ilman wa hikmah wa imanan wa yaqinan wa islaman. Lalu dipenuhi dada Nabi SAW dengan ilmu, hikmah, keimanan, keyakinan dan keislaman. Wa khatama baina katafi bi khatamin nubuwah. Lalu dicop atas 2 belikat Nabi dengan cop kenabian. Jadi berlakulah peristiwa dada Nabi SAW dibelah. Sebelum Isra' Mi'raj, sebelum menghadap Allah Ta'ala, bersih hati dulu. Baik, Nabi SAW dibelah dada, dijahit. Dalam keadaan Nabi SAW ni tak rasa apa-apa kesakitan, dan tidak ada parut daripada jahitan yang berlaku.
Jadi bagi orang yang menilai perkara didengarkan, mereka tolak, mereka kata mana mungkin manusia boleh dibelah anggota tu badan. Tak sakit, tak gelepar. Nah, kemudian tidak ada parut daripada pembelahan yang berlaku. Sedangkan sama itu, sebut contoh doktor kata obat mesti sampai ke tulang peha. Macam mana doktor dulu buat? Belah daging peha, belah daging. Bayangkanlah belah daging, menjerit, bertepik, pesang pun ada, mati pun ada, boleh jadi. Nah, kemudian bila masuk obat sampai ke tulang peha tu, balut, jahit. Nak baik makan masa yang lama. Yang kedua, parut sama hidup akan ada. Akan ada parut sama hidup, kesan daripada jahitan yang berlaku. Tiba-tiba Nabi SAW dia belah anggota tu badan, tak sakit, tak gelepar. Kemudian tidak ada parut pada jahitan yang berlaku. Jadi hak nilai dengarkan, mereka tak terima. Tak logik mereka kata. Tapi bagi mereka yang nilai dengan iman, keimanan kepada Allah, keimanan kepada cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka selamat. Nah, mereka tahu akan mereka terbatas. Nah, mereka tak boleh fikir jauh. Sebab akan sangat terhad. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, selamat. Ada pun kita hari ini, kita dapat saksi kebenaran apa yang berlaku atas Nabi kita Muhammad SAW. Bila mana Allah Ta'ala beri ilmu yang sikit pada manusia ni, akhirnya manusia biasa macam kita ni berjaya menemukan ubat yang boleh menghilangkan sakit derita yang dia belah anggota tubuh badan. Hari ini berlaku penemuan obat biuh yang boleh menghilangkan sakit derita orang yang dia belah anggota tubuh badan. Nah, hari-hari hospital belah dada. Hak ni belah dada jantung, hak ni belah perut beranak, hak ni belah peha sebab apa? Aksiden. Tulang hak patah tu sambung balik dengan skru. Dalam keadaan berjam-jam orang yang dibelah anggota tubuh badan tu tak rasa apa-apa kesakitan. Bukan tak sedar, sedar-sedar siap. Apa kamu rasa waktu anggota kamu dibelah? Tak sedar, tak rasa apa-apa, sedar-sedar siap. Nah, dan ada setengah doktor pula dia bedah dalam keadaan pasien tu sedar. Nah, ada orang dibelah dalam keadaan sedar tapi tak rasa apa-apa dengan obat yang ada pada hari ini. Dan setengah doktor pakar pula berjaya menghilangkan kesang parut daripada jahitan yang berlaku. Atas jahit itu dia operate bedah plastik pula. Akhirnya tak ada tanda langsung yang menunjukkan pernah berlaku pembedahan pada anggota yang pernah dibelah di bedah itu. Kalau manusia biasa boleh buat perkara ini kan pula yang berlaku atas Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi amdi laila. Maha suci Allah yang telah perjalankan hamba-Nya di waktu malam. Yang belah dada Nabi SAW bukan doktor, bukan manusia, malaikat Jibril. Dan urusan itu adalah urusan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Summa atahu bi buraq. Kemudian dibawa datang kepada Nabi SAW buraq. Bi farasin, buraq dalam bahasa Parsi. Fahamalahu ala kulli khutwatin minhu muntaha basar aw aqsa basaruh. Lalu Nabi SAW menunggangi buraq. Setiap langkah buraq sejauh mata memandang. Baik Nabi SAW berjalan daripada Mekah ke Palestin, naik ke langit, kemudian balik semula ke Mekah. Dalam tempoh tak sampai satu malam. Nah, sebab yang memperjalankan Nabi SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhana, Allah Ta'ala mulakan cerita Isra' tu dengan Subhana. Subhan ni kalimah tasbih, menyucikan Allah Ta'ala daripada kekurangan, kelemahan, kecacatan. Mengisbatkan Allah Ta'ala maha sempurna atas segala-galanya, berkuasa atas segala-galanya. Nisbah Allah Ta'ala nak buat apa saja, tidak ada yang mustahil. Langit bumi ni Allah Ta'ala yang cipta. Wala ya'udhu hifzuhuma, tidak ada keberatan kepada Allah nak jaga langit, nak takbir langit bumi ni. Kalau langit bumi senang Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala takbir. Ini kan pula kita manusia nak banding langit bumi, barat debu je kita ni. Kita ni barat debu nak banding langit bumi. Allah sedangkan langit bumi tu senang, ringan, Allah Ta'ala cipta dan takbir keduanya.
Nah, atas bawah ciptaan Allah Ta'ala. Jauh dekat ciptaan Allah Ta'ala. Bahkan masa itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Wal aus, demi masa adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua makhluk Allah Ta'ala. Jadi nisbah pada Allah Ta'ala. Dia nak buat apa sahaja, tidak ada yang mustahil. Ya, perjalanan hari itu Mekah Palestin balik Mekah 2 bulan penuh perjalanan. Tapi bila Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi SAW, hak 2 bulan tu sekelip mata pun boleh jadi. Nah, sebab Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Nabi SAW daripada Mekah ke Palestin, Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Nabi menunggangi burak. Bukan Nabi berjalan dengan kaki sendiri. Nabi naik burak. Burak ni kenderaan yang sangat laju perjalanan dia, secepat kilat, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dah. Kemudian Nabi SAW mi'raj ke langit pula, dibawa oleh malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril pegang tangan Nabi, angkat naik ke langit. Jibril ni besar ni. Besar tak Jibril? Riwayat kata Jibril ada 600 sayap. Satu sayap tertutup bumi ni. Satu sayap dah tertutup bumi ni. Dan 600 sayap. Mana-mana besar bumi dengan Jibril. Jadi Jibril angkat ke langit tu, sekelip mata je. Dia ada apa yang pelik? Subhanallazi asra bi'amdi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba di waktu malam. Orang belajar bahasa Arab, kalimah asra berjalan malam. Subhanallazi asra bi'amdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Bila sebut kalimah asra tu berjalan malam, orang agak faham dah. Berjalan tu waktu malam asra tu. Kalau berjalan siang, Arab tak sebut asra. Asra ni memang jalan malam. Subhanallazi asra bi'amdihi. Maha suci Allah yang telah perjalankan hamba-Nya. Orang agak faham dah, ni berjalan malam, bukan berjalan siang. Tiba-tiba ada kalimah laila di belakang tu. Subhanallazi asra bi'amdihi laila. Ada kalimah malam pula selepas tu. Sebab apa ada kalimah laila sedangkan asra berjalan malam dah? Nah, ada lagi kalimah laila sedangkan asra tu berjalan malam dah. Sebab apa ada kalimah laila? Kata ulama bahasa menunjukkan bahawa perjalanan itu bukan memakan masa semalaman, penuh semalaman, tapi hanya mengambil satu juzuk daripada malang je. Itu cerita malang tu Nabi ada di Mekah, orang Mekah nampak, orang Mekah tahu. Dan subuh tu Nabi ada di Mekah. Malang orang nampak di Mekah, subuh orang nampak di Mekah. Tiba-tiba antara malam dengan subuh tu berlaku Isra' Mi'raj. Itu siang tu bising riuh di Mekah. Muhammad pergi Baitul Maqdis malam. Jadi mereka menilai dengan akal. Tak nak pergi. Logik dia kok mana? Perjalanan 2 bulan tiba-tiba tak sampai 1 malam. Walaupun bukti yang nyata Nabi bawa. Siapa orang Mekah kata Muhammad kalau betul pergi semalam ke Baitul Maqdis? Cerita kami, masjid tu, tiang dia, pintu dia, jarak dengan bukit jauh mana? Nah, Nabi SAW cerita paparan Baitul Maqdis Nabi pergi semalam depan mata Nabi. Nabi cerita tiang dia, pintu dia, jarak dengan bukit jauh mana? Tepat dengan orang yang sudah pergi ke Baitul Maqdis. Nah, Muhammad, kalau betul kamu pergi ke Baitul Maqdis semalam, mesti perjalanan kamu ada jumpa rombongan-rombongan yang pergi balik. Perjalanan Mekah Palestin itu sentiasa ada orang pergi balik. Nabi pun mengesahkan semalam ditemu rombongan ni. Ada rombongan tu unta patah kaki. Nah, dan ada rombongan tu dah hampir masuk ke Mekah ni. Orang Mekah tunggu. Orang kata rombongan dah hampir sampai ke Mekah tu, tunggu nak mengesahkan betul tak semalam mereka temu Nabi SAW. Tiba-tiba berlaku mukjizat, matahari tak terbenam. Nah, yang sepatutnya malam dah tak malam-malam, yang menyebabkan rombongan tadi akhirnya sampai ke Mekah. Bila ditanya, mereka mengesahkan bertemu Nabi SAW semalam. Begitu Nabi datangkan bukti kebenaran apa yang berlaku atas Nabi dalam perjalanan tu.
mereka tetap tak terima. Sebab mereka kata dari sudut akalnya kok mana nak terima. 2 bulan tiba-tiba tak sampai 1 malam. Apa yang berlaku di zaman kita hari ini terjawab kebenaran dia. Bila mana manusia yang kerdil ni berjaya mencipta kenderaan yang boleh mensikatkan masa perjalanan 2 bulan tak sampai 1 malam. Hari itu betul Makkah Palestin masa balik Makkah 2 bulan pergi balik. Hari ni kapal terbang kalau hak laju tu sejam balik 2 jam je. Kalau manusia biasa boleh buat perkara ini, mampu buat perkara ini kan pula yang berlaku atas Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan urusan Allah Ta'ala, yang memperjalankan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallazi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Maknanya penemasaan yang berlaku pada hari ini memberi sokongan yang kuat kepada kita untuk mengimani Al-Quranul Karim dan mengimani peristiwa yang berlaku atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi